pergi camping tu molek lah beli kemah ni sebabnya nak pasal mudah nak tutup pun mudah. Lepas tu pula kemah ni muat 4 orang. Buat tengok dah cara saya pasal tak sampai 20 saat. Siap dah pasal kemah ni. Mudah je awak buka 4 lipat tiga tu, buka sendi-sendi ya. Lepas tu bolehlah kacing lah ada kaki tu. Ya bila dah bersih untuk kemas kaki ya deh. Patut boleh ikat tadi ni untuk terikkan lagi kemah awak. Mata sungguh-sungguh tak sampai 20 saat siap dah awak pasal kemah ni. Mudah dah awak tu kena stres-stres lah nak pasal kemah ni. Pintu dia ada 2 lapis stres awak deh. Dia pintu depan tu patut nak disertakan dengan jaring lah tak siwi nyamuk pelalak masuk deh. Ni tengok saya pasal kemah yang kedua. Kemah ni pun mudah juga buka. Dalam 20 saat je siap dah. Kemah ni pun serupa juga warna koko tu. Dia beri besi untuk kita kemas kaki ya deh. Lepas tu beri tali untuk kita terikkan lagi kemah kita. Lepas tu atas tu dia beri tudung lah tapi saya tak tudung sebabnya biar masuk ada. Kemah hijau ni sama seperti kemah koko. Dia muat untuk 4 orang juga. Jadi kat 8 orang lah boleh ngisi tapi sebab saya ni besar-besar 2-2 jadinya kena isi 2-2 je. Tak boleh nak isi 4. Tapi kat selesa lah duk talian ni yang saya boleh apa totu kau nak salin baju kau nak semaya kau boleh dah cumanya nak semaya tu kena duduk lah sebabnya dia setakat rokok je boleh nak duduk cacai tak boleh dah. Untuk saya awak berminat boleh tengok di kuning bawah dah harga sangat berbala-bala ya tak rugi awak dapat kemah ni dah. Tidak lagi nak duduk masa bersama keluarga betul tak?